Hari ni Kak masak gulai lemak lala, bubuh daun kunyit macam tu. Dah lah lala tu sedap. Ada daun kunyit wangi. Tengoklah gulai lemak lala ni berasap. Masak gulai lemak ni lah Kak kisah cili merah, cili padi, kunyit hidup. Nak bawang boleh, tak boleh bawang boleh. Masak dulu bahan-bahan tu. Masuk serai yang diketuk, masuk asam keping biar dia mendidih. Biar dia masak betul-betul baru boleh masuk santan, baru sedap. Masak santan tu pun kena masak betul-betul. Masuk garam secukup rasa. Dah mendidih, masuklah lala. Lala tak payah masak lama-lama sangat. Dia cepat aja masak dia. Masukkan daun kunyit nak bagi wangi. Ya Allah, sedapnya kan. Nampak kuning cantik. Kacau. Kak yang tambah sikit. Kat peti ais ada daun sup sikit. Ada daun bawang. Masukkan sikit je, jangan banyak sangat. Nanti hilang pula bau daun kunyit tu. Dah siap pun gulai lemak lala berasap-rasap.